Okay, kali ni Uza senang sangat. Sebab Uza dapat Bestock Seed. Wow! Ini pertama kali susah nak dapat Bestock. Ya Allah. Yes! Okay, kita pasang ni kita punya garden. Pertama kali gue dapat Bestock. Ini kita buang dulu. Wih, pistol. Ya Allah, terima kasihlah kasih saya pistol. Nanti saya rasa besi pula. Besi. Macam ni. Kita dapat pistol. OMG. Kita siram biar cepat. Tapi tumbuh kan? Ya Allah. Stop dah lah tumbuh. Cuba tengoklah dulu. Tadi baru main garden, baru nak mula kan. Tiba-tiba ada pistol. Nasi usah cepat-cepat. Dah lah yang tu paling bawah ni. Oh yang ni. Yang beli usah tak dapat lagi dengan sugar apple. Okay, kita jual dulu kita punya seed ni. Kita punya fruit. Sekarang 4 bilion. Ada yang 100,000 bilion bat. Wede, dapat pistol. Siapa nak fruit pistol? Boleh friend saya. Itu cara letak nama. Weh, lagi tinggi pada dragon fruit. Cepat. Kita cuba pergi Geosop. Dah stop. Wow! Dah mula besar. Apa ni? Okay, let's see. Kita siapa nak fruit, nak karakter semua tu, datang cakap Uzai. Tapi super seed Uzai tak ada. Ada paper lah. Paper dengan pistol. Sebab pistol tadi Uzai baru dapat. Siapa nak Uzai kasih je. Ikhlas. Bersyukur. Yang Uzai baru dapat. Kat sini cactus dah. Kokot dah. Okay. Tak apa. Dapat mango, grape, mushroom, kakao, ember lily, sugar apple. Yang Uzai dah dapat yang paling mahal tu pistol, seed, paper, dragon fruit, cactus, coconut. Macam itu lah yang paling tinggi semua.
nak ada lagi ke? Dah berapa persen? 39. Kita siram lagi lah. Aduh, segini cepatkan pistol. Untuk gear shop. Apa-apa. Bila kita main je, Asachi ada carrot, seed. Aduh, saya nak pergi beli tu. Apa lain tapi semua tak ada emas. Emas susah kan? Ni apa letak? Susahnya. Kita jual semua ni. Tak ada berapa semua coconut. Ada berapa? 36,000 okey lah. Kali 4 jam. Wow. Sekejap. Kita akan jual lah ni. Senak yang ada yang tiga semua. Banjir. Yes. Masanya untuk siram. Ya, sekarang berapa? Okay, 42. Kita siram. Satu orang sini. Oh, makin bertambah 1% dia. 47 dari 42 pergi ke 57. Okey. Tapi oh, dah tumbuh dah pistol tu, tengok tu.
Tak ni guys. Apa ni? Apa ni? Cangkung ni. Woi. Guys, ni kan cangkung woi. Wah, ni cangkungnya kan tiang weh. Woi. Aku ingatkan. Oh, satu aku melayang. Saya akan letak ni kursi kat belakang. Kat depan lah. Kita pasang kat sini. Dah lah. Dia jangan tu. Tak betul lah dengan cangkung. Sovel. Okay guys, sampai situ dulu guys. Jangan lupa like, subscribe. Nanti kita jumpa lagi esok kita cuba part 2. Kita tengok Beastalk Uzo macam mana. Bye bye.